Setiap saat dia bercakap pun hati dia dengan Tuhan, dia makan pun qalbi dia dengan Tuhan, dia bekerja pun qalbi dengan Tuhan. Ya, dalam satu masa dia boleh buat dua benda. Ini perlukan latihan. Perlukan latihan. Sebab dia suruh pusing balik, kenapa? Nak dapat taraf ni mesti ada sentuhan dalam. Apa sentuhan dalam? Mahabbah, kasih yang kuat, rindu yang kuat dengan Tuhan, bahawa dia boleh duduk taraf ni. Jasad dia bersama makhluk, rohani dia dengan Tuhan. Sebab itu rahsia kenapa Allah Ta'ala kata zikran kasirah. Dia pusing tu balik. Uzkuruni zikran kasirah. Ingat oleh kamu akan daku sebagai ingat yang banyak. Sebab bila ingat yang banyak itu lambang mahabbah. Iza ahabba syai'an aksara zikru. Itu kaedah dia. Man ahabba syai'an, barang siapa kasih pada sesuatu, hati dia jatuh hati pada sesuatu benda, maka dia banyak ingat. Kok mana pergi tinggi ingat, tanda dia kasih. Ya, jadi bila banyak ingat menandakan kasih. Jadi Allah Ta'ala suruh zikir banyak, maknanya zikir sampai kau dapat makam mahabbah, kasih betul dengan Tuhan. Ketinggi itu barulah dia dapat kurnia yang banyak dari Tuhan, dan barulah rohani dia boleh berjalan. Kalau rohani tak ada kasih yang kuat dengan Tuhan, dia tak boleh jalan kan. Ya, dia semayang angkat takbir dia daripada yang lain. Dia menipu Tuhan. Allah Maha Besar, lepas tu dah pergi ngayau. Dia pergi kerja dia pergi ke larat, ke laut, projek dia masuk dalam semayang. Benda tu tak dibenarkan masuk dalam semayang. Aqimis salat di zikri. Dirikan kamu semayang untuk engkau ingat dan menghadap tawajuh kepadaku. Tiba kita masuk benda lain. Boleh? Rumah kita tiba-tiba orang lain mau masuk, marah tak itu? Marah. Ya. Man lam yakna bi ilmi la hatta an yadkhala alaihi riya. Siapa yang buat ibadat, apa jenis ibadat lah, tapi dia tak memada, Tuhan dah tahu, Tuhan dah lihat, dia tak cukup, dia nak orang pula lihat, confirm dia kena penyakit. Memang kena penyakit yang sangat dibimbangi oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itulah ar-riya. Aku ma akhafu ala ummati asyirkul asghar wa khariya. Benda yang paling aku bimbang kena pada umatku ialah syirik yang kecil, ialah ar-riya. Besok di akhirat Allah Ta'ala suruh dia ambil amalan pada orang yang dibuat kena orang tu. Kau pergi ambil pada orang tu. Kau buat amal kena dia, pergi ambil. Mana dapat? Fa'ul kiyafinna, lalu dihumban ke neraka wal-ayazabillah. Habis tu. Jadi maknanya jangan berpaling hati. Ya. Sebab tu dia kena apa? Kuat tanamkan mahabbah. Dan mahabbah banyak. Dan dia akan datang dengan banyak mengingati dan membesarkan akan dia. Ya.